Bismillah. Oi, hoi, mana kau tarik ni? Mai mak oh. Dua orang kena turun oh. Dia tarik. Apa dia? Dia tarik. Begini kawan, nak ngetel belakang. Apa tarik tu? Tarik dah suruh turun. Oh. Mai mak dia dua orang kita mari kat suruh duduk makmum belakang dua orang. Kita tarik Oh, tak payah tarik. Lagu ni yang senang cara dia. Okey, contoh. Demo tu email. Okey, abang email duduk sini. Okey, sini dah. Kita mari, kawan mari ni. Oh, sini tak? Allahu Akbar. Lepas tu, abang email turun je. Tak payah tarik lah. Lepas tu kali dia kasi turun. Dia akan turun lah sebab tu kena ada ilmu. Maknanya makmum yang pertama ni kena turun bila ada makmum yang kedua. Tak payah tarik. Sekadar Allahu Akbar deras sikit. Menandakan bahawasanya kita sedang mengikut imam. Jadi makmum pertama tu turun untuk sama saf. Tak payah cuik-cuik ke apa. Tak payah cuik lah. Kena dia latah kak. Batal habis. Kena dia macam demo tarik sana ni kejut pakau kau pun berhenti. Dah. Jadi kita skop Naca. Ni gini ya. Allahu Akbar, makmum pertama pun turun secara automatik. Beres? Beres. Timek kali hari ni. Alih-alih maridah ni daripada maghribi. Allahu Akbar.